Ramai orang sering menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan luaran mereka. Mereka mudah membuat andaian tanpa cuba berbual dan mengenali hati budi. Lebih parah lagi, ramai yang tertipu dengan penampilan yang menawan sehingga menjadi mangsa penipuan. Mungkin anda atau orang di sekeliling anda pernah mengalami pengalaman sedemikian. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita dari Florida yang bekerja sebagai jurulatih renang. Walaupun kelihatan glamour dari luar, dia hidup dalam bayang-bayang pandangan orang yang hanya menilai penampilannya. Dia berasa letih dengan kehidupan di mana warna rambut dan kesan pakaian renangnya menjadi kayu ukur. Suatu hari, dalam satu perjalanan ke Malaysia secara kebetulan, dia mengalami detik cemas yang mengancam nyawanya dan buat pertama kalinya bertemu dengan seorang lelaki Malaysia yang melihat dirinya yang sebenar. Sejak itu, hidupnya berubah 180 darjah. Apakah yang telah berlaku? Mari kita dengar bersama. Nama saya Emily. Saya seorang wanita berusia awal 30-an dan bekerja sebagai jurulatih renang di Florida. Di dalam air, saya berasa bebas, tetapi di darat, saya sentiasa berasa tidak selesa kerana pandangan orang yang hanya menilai penampilan saya. Setiap pagi, apabila cahaya matahari membiaskan sinarnya di permukaan kolam renang, pandangan lelaki yang datang bersama cahaya itu membuatkan saya berasa rimas. Setiap pagi bermula jam 6, saya akan memakai topi jurulatih dan menggantung whistle di leher saya. Rutin saya mengajar gaya bebas dan kuat lentang kepada pelajar sentiasa sama. Cikgu Emily, cikgu sentiasa nampak cantik. Sapaan daripada pelajar lelaki selalunya diiringi dengan pandangan yang meneliti tubuh saya. Sejak pertama kali saya terjun ke dalam air pada usia 12 tahun, saya telah memberikan sepenuh jiwa dan raga untuk membelah air. Rutin harian saya bermula dengan merendamkan diri dalam air sejuk kolam renang pada jam 4 pagi. Matlamat saya adalah untuk melengkapkan 100 meter gaya bebas dalam masa kurang seminit, satu impian zaman kanak-kanak untuk menjadi atlet Olimpik. Namun, pada musim panas tahun pertama di universiti, bunyi pop dari bahu saya menghancurkan semua impian itu. Doktor berkata saya akan pulih dalam 3 bulan, tetapi 3 bulan menjadi 6 bulan dan 6 bulan menjadi setahun. Masa yang dihabiskan untuk menjalani fisioterapi dan hanya memerhati dari tepi kolam renang amat menyiksakan. Akhirnya, pada usia 22 tahun, saya melepaskan impian sebagai atlet dan mengambil sijil kejurulatihan. Sekurang-kurangnya aku masih boleh berada dekat dengan air, pujuk saya pada diri sendiri. Kehidupan sebagai jurulatih kini sudah memasuki tahun ke-7. Suatu pagi musim panas, ketika saya sedang menyimak jadual di pejabat kolam renang, rakan sekerja saya Jennifer datang mendekati. Macam mana temu janji dengan peguam semalam? Saya mengeluh sebelum menjawab. Macam biasa, dia cuma pandang dada aku. Dalam 5 minit pertama pertemuan kami, dia tidak henti-henti merenung bahagian atas badan saya. Apabila saya memberitahu saya bekas perenang, dia dengan biadabnya berkata, "Untuk seorang atlet, badan awak nampak lembut dan cantik." Situasi di kolam renang juga tidak berbeza. Tom, seorang ahli perniagaan berusia 40-an, mengulangi lawak yang sama setiap hari. Kalau Emily ajar pakai bikini, mesti saya lagi cepat pandai berenang. Pada mulanya, saya hanya tersenyum, tetapi lama-kelamaan, lawak itu membuatkan senyuman saya terasa semakin palsu. Ibu bapa pelajar juga sering meragui kebolehan saya. Anak-anak suka cikgu sebab cikgu muda dan cantik. Di sebalik kata-kata itu, tersirat makna tapi tak tahulah pandai mengajar atau tidak. Perkataan cinta sudah lama hilang dari kamus hidup saya. Lelaki terakhir yang saya temui semasa di universiti juga sama. "Awak patut cuba jadi model, bukan buang masa dengan berenang," katanya, merendah-rendahkan usaha saya selama 13 tahun dalam sukan renang. Sejak itu, saya berputus asa dengan percintaan. Lagipun, tiada siapa yang akan melihat diri saya yang sebenar. Pada minggu terakhir bulan Julai yang panas, Sarah, kawan baik saya sejak sekolah menengah, menelefon, "Emily, apa kata kita pergi melancong ke Asia bulan Ogos nanti? Aku bercadang nak ke Jepun dan Malaysia." Sarah merancang perjalanan selama 2 minggu bersama 4 orang rakan kami yang lain.
Memandangkan musim cuti musim panas, kolam renang juga akan ditutup selama seminggu. Dekat Malaysia ada pantai yang cantik ke? Tanya saya. Sarah dengan teruja menjelaskan, ada satu tempat nama dia Langkawi. Pantainya yang nama Pantai Cenang tu sangat terkenal. Waktu musim panas macam ni, ramai sangat orang. Mendengar nama Pantai Cenang sahaja sudah membuatkan hati saya berdebar, berenang di laut yang baru, merasai ombak yang berbeza dari Florida. Saya tertanya-tanya, bagaimana agaknya rasa air laut di negara asing seperti Malaysia? Selama sebulan membuat persiapan, saya mula belajar tentang Malaysia. Saya mendengar lagu-lagu K-pop, Isilap, lagu artis tempatan seperti Yuna, dan cuba makan laksa di sebuah restoran Malaysia. Saya mencari gambar Pantai Cenang di internet dan ia kelihatan sungguh luas dan indah. Gambar jambatan gantung Langkawi juga sangat menawan, membuatkan saya tidak sabar untuk ke sana. Saya juga terbaca bahawa cara pandangan lelaki di Malaysia terhadap wanita mungkin berbeza berbanding di Florida. Walaupun sukar untuk percaya sepenuhnya, sedikit harapan mula timbul. 25 Ogos, hari yang dinanti-nantikan tiba. Pukul 9 pagi, saya bertemu dengan rakan-rakan di lapangan terbang Miami. Walaupun perlu transit dan menempuh penerbangan selama 18 jam, perasaan teruja membuatkan masa terasa cepat berlalu. Di dalam pesawat, saya membelik buku frasa bahasa Melayu dan menonton semula filem Malaysia bertajuk Ola Bola yang pernah saya tonton dahulu. Kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, pada pukul 5 petang waktu tempatan. Suasana di lapangan terbang itu sangat berbeza dari Florida. Bangunannya kemas dan tenang, kaki tangan lapangan terbang juga ramah dan sedia membantu. Tetapi yang paling mengejutkan ialah pandangan lelaki terhadap saya. Semasa saya minum kopi di kafe lapangan terbang, tiada siapa yang datang mendekati saya untuk meminta nombor telefon atau cuba berbual. Sementara menunggu untuk menempah tiket penerbangan sambungan ke Langkawi, Sarah menelefon rakannya di Malaysia. Ini kawan aku orang Malaysia. Mungkin kita boleh jumpa dia di Langkawi nanti. Selepas perbualan ringkas dalam bahasa Melayu, Sarah tersenyum kepada saya. Dari tingkap pesawat menuju ke Langkawi, saya terpesona dengan pemandangan Malaysia. Pulau-pulau hijau yang dikelilingi lautan biru, bandar-bandar yang dihiasi bangunan moden dan kehijauan alam semula jadi. Selepas penerbangan singkat, kami tiba di Langkawi dan menaiki teksi. Pemandangan malam di sepanjang jalan menuju ke hotel mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Jalan-jalan yang diterangi lampu neon, penunggang motosikal yang menghantar makanan dan suasana yang meriah walaupun sudah lewat malam. Selepas meletakkan barang di hotel, kami terus ke Pantai Cenang. Terdapat ramai pelancong dari pelbagai negara, lebih ramai daripada penduduk tempatan. Suasana di pantai yang terang benderang pada waktu malam itu terasa seperti sebuah pesta. Kami sempat menyaksikan pertunjukan api yang memukau. Berdiri di situ dengan sekaleng bir di tangan, memandang ke arah laut yang gelap diterangi cahaya bulan, saya berasa seolah-olah berada di dunia yang sama sekali baru. Esok, aku akan berenang di Pantai Cenang. Aku harap kali ini, aku dapat menikmati ketenangan di dalam air. Keesokan paginya, saya terjaga sebelum matahari terbit sepenuhnya. Tidak lama kemudian, saya menyaksikan matahari terbit dari sebalik lautan melalui tingkap bilik saya. Pemandangan pagi di Langkawi sangat berbeza dari Florida. Selepas sarapan bersama rakan-rakan, kami menaiki teksi dari hotel menuju ke Pantai Cenang. Sebaik sahaja tiba, jantung saya mula berdegup kencang. Perlahan-lahan kami berjalan melepasi bangunan-bangunan menuju ke arah pantai. Pemandangan yang terbentang di hadapan mata saya sungguh menakjubkan. Suasananya sangat berbeza dari pantai di Florida. Lebih banyak payung pantai, suasana yang lebih meriah dan ribuan orang. Sebaik sahaja saya menjejakkan kaki di pasir, beberapa orang lelaki datang mendekati. Boleh saya tolong ambil gambar? Awak orang Amerika. Bahasa Inggeris mereka tidak begitu lancar, tetapi saya faham maksud mereka melalui gerak isyarat. Namun, pandangan mereka tidak banyak berbeza dari lelaki di Florida. Mereka lebih tertumpu pada rambut perang, kulit putih dan pakaian bikini saya.
Nampaknya lelaki di mana-mana pun sama saja, bisik saya kepada Catherine sambil mencari tempat di bawah payung. Matahari semakin tinggi dan pantai menjadi semakin sesak. Saya perhatikan wanita Malaysia menyapu krim pelindung matahari dengan tebal dan ramai yang melindungi diri dari sinaran UV dengan memakai baju lengan panjang atau topi. Rakan-rakan, saya nampaknya tidak begitu berminat untuk mandi laut. Entah apa yang seronok sangat, kata mereka. Aku nak pergi berenang sekejap, kata saya kepada mereka sebelum berjalan menuju ke air. Ketika pertama kali kaki saya mencecah air, saya dapati air laut di Pantai Cenang lebih sejuk berbanding di Florida. Namun, tidak lama kemudian, badan saya dapat menyesuaikan diri. Saya berenang menjauhi kawasan pantai yang sesak ke tempat yang lebih jauh. Di sini, saya fikir saya boleh lari dari pandangan lelaki dan menikmati renangan dengan tenang. Saya mula menggerakkan tangan perlahan-lahan dalam gaya bebas. Di dalam air, saya kembali merasa bebas, hanya bunyi ombak, belayan air pada tubuh dan degupan jantung saya yang kedengaran. Selepas kira-kira 10 minit, saya menoleh ke belakang dan menyedari bahawa pantai kelihatan lebih jauh dari yang saya sangka. Jauhnya aku berenang, namun saya tidak begitu risau. Sebagai bekas perenang profesional, jarak sebegini bukanlah masalah. Saya menukar arah dan mula berenang kembali ke pantai. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Walau sekuat mana pun saya mengayuh tangan, pantai tidak juga kelihatan semakin dekat. Malah, saya rasa saya semakin jauh. Tunggu sekejap. Ini. Loceng amaran berbunyi di kepala saya. Arus karau. Sebagai jurulatih renang, saya sering memberi amaran tentangnya dan saya pernah membacanya dalam artikel, tetapi dalam sekelip mata, saya telah terperangkap di dalamnya. Arus deras yang mengalir dari pantai ke laut. Walau sekuat mana pun saya berenang ke arah darat, arus karau itu menarik saya semakin jauh ke laut lepas. Saya cuba menenangkan diri, tetapi nafas saya menjadi semakin sesak. Saya cuba berenang ke sisi untuk melepaskan diri dari arus karau itu, seperti yang diajar dalam latihan kejurulatihan. Tetapi apabila mengalaminya sendiri, ia tidak semudah yang disangka. Kenapa kuat sangat ni? Ombak yang semakin tinggi menghalang pandangan saya. Jantung saya berdegup kencang dan saya mula kehabisan nafas. Dada saya terasa sesak dan saya tertelan air laut. Apabila saya batuk, lebih banyak air masuk dan badan saya terasa semakin berat. Tolong, jerit saya, tetapi pantai terlalu jauh. Rakan-rakan saya pasti tidak tahu di mana saya berada. Perasaan panik mula menguasai diri. Saya menggapai-gapai tangan dan kaki tanpa arah, tetapi sia-sia. Air terus masuk ke dalam mulut dan hidung dan tenaga di tangan dan kaki saya semakin hilang. Adakah aku akan mati? Air yang menjadi impian saya sejak kecil kini mengancam nyawa saya. Ditelan ombak, saya memejamkan mata rapat-rapat. Air masuk ke hidung dan saya dapat merasakan paru-paru saya dipenuhi air. Beginikah pengakhirannya? Datang jauh-jauh ke Malaysia untuk mati, kesedaran saya mula kabur. Bunyi ombak semakin sayup dan saya terdengar bunyi aneh. Bunyi enjin, atau adakah saya hanya berhalusinasi? Bunyi enjin itu semakin dekat dan kesedaran saya perlahan-lahan kembali. Apabila saya membuka mata, sebuah jet ski sedang membelah ombak menuju ke arah saya. Seorang lelaki yang memakai jaket keselamatan menghulurkan tangannya dan menjerit, "Awak okey? Pegang jet ski ni." Tangan saya yang terkapai-kapai secara semula jadi mencapai tempat letak kaki jet ski itu. Pada ketika itu, saya berasa lega dan dapat menarik nafas. Lelaki itu dengan tenang memeriksa keadaan saya. "Jangan paksa diri untuk bergerak, bertenang sekejap." Sepanjang perjalanan perlahan kembali ke pantai, dia menjelaskan tentang bahaya arus karau. Air laut di Langkawi arusnya agak kuat, terutamanya di Pantai Cenang. Arus karau sering berlaku pada musim panas. Suaranya tenang dan dia terus bercakap untuk menenangkan saya. Apabila sampai di kawasan air yang selamat, dia membantu saya naik ke atas jet ski. Perlahan-lahan, jangan bergerak laju. Tangannya yang memegang lengan saya untuk membantu saya naik terasa cermat.
Berbeza dengan lelaki yang saya temui di Florida, dia mengelak sentuhan yang tidak perlu tetapi tetap memberikan bantuan yang diperlukan. Apabila kami menghampiri pantai, rakan-rakan saya berlari ke arah kami. "Emily, kau pergi mana?" tanya Sarah dengan wajah terkejut. "Aku terperangkap dalam arus karau," jawab saya, dan wajah mereka semua bertukar cemas. Lelaki itu menghulurkan sebotol air kepada saya. "Minum perlahan-lahan. Mungkin ada air masuk dalam paru-paru, jadi awak kena banyak berehat." Kemudian, dia menjelaskan kepada rakan-rakan saya, arus karau adalah aliran air yang kuat dari pantai ke laut. Kalau terperangkap, jangan paksa diri berenang ke pantai, sebaliknya berenang ke sisi untuk keluar dari aliran arus. Selepas berehat kira-kira 10 minit, nafas saya kembali stabil dan tenaga saya pulih sedikit. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan betul. "Terima kasih banyak-banyak, saya Emily." Dia kelihatan teragak-agak sebelum menjawab, "Saya Amir. Nasib baik saya sedang bermain jet ski berdekatan dan nampak awak." Saya merasakan sesuatu yang berbeza pada cara dia bercakap. Dia memandang mata saya semasa berbual dan hanya mengambil berat tentang keselamatan saya tanpa sebarang komen tentang penampilan saya. Pengalaman seperti ini sudah lama tidak saya rasai. Lelaki yang saya temui di kolam renang selalunya akan memulakan perbualan dengan meneliti bentuk badan saya. "Nak guna tuala saya? Badan awak mesti sejuk." Sikap prihatinnya mengejutkan saya. Selalunya, lelaki lain akan seronok melihat saya dalam keadaan basah. Tak apa, kejap lagi keringlah." Namun, dia tetap menghamparkan tualanya di bawah payung. Rakan-rakan saya saling berpandangan dan berbisik. "Aku rasa Emily mesti nak minta nombor telefon dia," kata Catherine sambil bergurau, dan rakan-rakan lain ketawa. "Jika dalam keadaan biasa, saya pasti akan marah, tetapi situasinya berbeza sekarang. Boleh saya dapatkan nombor telefon awak? Saya nak ucapkan terima kasih dengan betul." Mendengar permintaan saya, Amir berfikir sejenak sebelum memberikan nombornya. Semasa saya menyimpan nombornya, saya terpandang tangannya. Walaupun kasar dan legam dibakar matahari, saya dapat merasakan kehangatan daripadanya. "Awak ada masa lapang esok malam?" tanya saya. Amir mengangguk. "Ya, boleh. Saya boleh bawa awak jalan-jalan cari makan sedap di Langkawi." Selepas itu, dia kembali ke laut dengan jet skinya. Rakan-rakan saya mengerumuni saya. "Bukan main benci lelaki Emily. Betul ke apa yang aku nampak tadi?" Saya menjawab dengan muka yang merah padam, "Bukanlah. Aku cuma nak ucapkan terima kasih." Tetapi jauh di sudut hati, saya sendiri tidak dapat menjelaskan perasaan aneh ini. Malam itu, semasa mandi di hotel, saya teringat kembali kejadian hari itu. Nyaris maut sebelum diselamatkan dan perbualan singkat dengan lelaki itu. Dia sememangnya berbeza daripada lelaki lain. Dia lebih mementingkan keadaan dan keselamatan saya berbanding penampilan saya. Keesokan paginya, saya dan rakan-rakan meluangkan masa di pantai lain. Menjelang petang, rakan-rakan saya berkata, "Jom kita pergi beli belah di Pekan Kuah. Macam ada orang tu sibuk malam ni." Walaupun mereka mengusik, saya berterima kasih kerana mereka faham dan memberi saya ruang. Tempat janji temu kami ialah sebuah restoran makanan laut kecil berhampiran pantai Cenang. Amir sudah pun tiba dan bangun sedikit untuk memberi salam apabila melihat saya. "Awak terkejut semalam, kan? Hari ni dah okey?" Kata-kata pertamanya yang bertanya tentang keadaan saya membuatkan hati saya berasa hangat. Menu makan malam kami ialah ikan bakar dan makanan laut lain. "Dah datang Langkawi, kenalah cuba makanan laut di sini," katanya. Sambil makan, perbualan kami mengalir lancar. Saya menceritakan bahawa saya bekas perenang profesional. Dulu saya pernah bermimpi untuk mewakili negara, tapi terpaksa lupakan impian tu sebab cedera bahu. Amir mendengar dengan riak wajah yang serius. "Patutlah awak pandai berenang semalam. Tapi arus karau ni bahaya, tak kira pandai berenang atau tidak." Dia memberitahu bahawa dia juga mempunyai sijil penyelamat marin. "Setiap hujung minggu saya main luncur angin, jadi saya dah biasa dengan keadaan laut di sini."
Tak sangka pula orang yang lemas semalam tu bekas perenang profesional. Apabila dia berkata begitu sambil tersenyum, saya turut ketawa. Saya pun malu. Lawak jenaka seperti ini saya boleh terima. Ia bukan tentang penampilan saya, tetapi mengenai situasi itu sendiri. Sambil makan, kami berkongsi cerita tentang kehidupan masing-masing. Amir bekerja di sebuah syarikat IT. Sukan air ni hobi saya, luncur angin yang utama. Tapi saya juga suka menyelam dan meluncur ombak. Mendengar ceritanya, saya dapat merasakan semangat seorang pencinta laut. Matahari terbenam, mewarnai pantai Cenang dengan cahaya jingga. Nak jalan-jalan sambil borak lagi, cadang Amir. Saya mengangguk. Sambil berjalan di atas pasir, bunyi ombak menjadi muzik latar kami. Jadi, awak kerja sebagai jurulatih renang di Florida. Macam mana? Tanya Amir. Saya suka, sebab saya boleh sentiasa dekat dengan air, jawab saya jujur. Cuma kadang-kadang, saya rasa penat. Saya ingin menceritakan mengapa saya berputus asa dengan cinta dan betapa letihnya saya dengan pandangan lelaki, tetapi saya tidak tergama untuk mengatakannya. Amir seolah-olah dapat membaca riak wajah saya dan berkata dengan lembut, kalau susah nak cerita, tak perlu paksa. Semua orang ada masalah masing-masing. Yang penting, awak dah bertahan lama dalam kerja awak, kata-katanya menyentuh hati saya. Entah bila kali terakhir ada orang yang benar-benar mendengar luahan hati saya. Malam di Pantai Cenang menyajikan pemandangan yang berbeza dari waktu siang. Lampu-lampu berkelipan dan orang ramai berjalan dengan santai. Awak masih di Langkawi esok, kan? Tanya Amir. Ya, seminggu lagi, jawab saya. Dia tersenyum. Kalau macam tu, saya boleh tunjukkan pantai-pantai lain di Langkawi. Di dalam teksi pulang ke hotel, saya mengimbas kembali pengalaman hari itu. Perasaan selesa yang sudah lama tidak saya rasai, perhatian yang tulus, dan perbezaan cara pandangan. Amir memandang mata saya semasa bercakap, mendengar pendapat saya dan tidak sekalipun menyebut tentang penampilan saya. Apabila saya masuk ke bilik hotel, rakan-rakan saya bertanya, macam mana? Kenapa lambat balik? Saya menepuk lengan kawan saya sambil tersenyum. Dia memang seorang yang baik, kata saya perlahan. Saya menjadi bahan usikan rakan-rakan, tetapi saya gembira. Malam itu, sebelum tidur, saya menghantar pesanan ringkas kepada Amir. Seronok sangat hari ni, tak sabar untuk esok. Balasannya datang dengan cepat. Saya pun, esok kita ke pantai Tanjung Ru. Nah, tak ada arus karau, boleh berenang dengan selamat. Entah bila kali terakhir saya merasakan debaran seperti ini. Selama 7 tahun menjadi jurulatih selepas melepaskan impian sebagai perenang dan selama 3 tahun berputus asa dengan cinta kerana bosan dengan komen lelaki tentang penampilan saya tidak pernah merasakan perasaan ini. Seseorang yang benar-benar risau tentang keselamatan saya, mendengar cerita saya dan berbual sambil memandang mata saya. Masa yang dihabiskan bersama Amir sangat berbeza dengan kehidupan harian saya di Florida. Hari-hari yang dibelenggu oleh pandangan lelaki, pengalaman di mana kebolehan saya diragui kerana penampilan. Tetapi Amir berbeza. Apabila dia tahu saya bekas perenang, dia menunjukkan riak wajah yang benar-benar kagum dan bertanya dengan serius tentang keyakinan saya sebagai jurulatih. Langit malam Langkawi yang kelihatan dari tingkap bilik sangat berbeza dari Florida, masih asing, tetapi entah mengapa terasa selesa, dan harapan untuk bertemu Amir lagi esok. Perasaan ini perlahan-lahan mula bertapak di hati saya. Sebelum terlelap, saya berfikir, lelaki ini benar-benar berbeza. Orang pertama yang saya temui, yang melihat diri saya, bukan penampilan saya. Selama beberapa hari di Langkawi, Amir akan bertemu dengan saya dan rakan-rakan selepas waktu kerjanya untuk makan malam atau minum-minum. Rakan-rakan saya juga terpesona dengan sikap Amir yang budiman dan menggesa saya untuk meneruskan hubungan dengannya. Apabila hari terakhir percutian semakin hampir, hati saya terasa berat, perasaan sedih mengatasi kegembiraan percutian. Memikirkan Amir, saya bertanya pada diri sendiri, mungkinkah hubungan jarak jauh ini berjaya? Ucapan selamat tinggal kami melalui telefon juga terasa janggal.
hanya jumpa lagi nanti, tetapi saya rasa ada makna yang mendalam di sebalik kata-kata ringkas itu. Sehari selepas kembali ke Florida, sambil menyesuaikan diri dengan perbezaan waktu, saya mula berhubung dengan Amir. Perbezaan waktu antara Malaysia dan Amerika Syarikat adalah 12 jam. Apabila saya tidur, dia pergi kerja. Apabila saya memulakan hari di kolam renang, dia dalam perjalanan pulang, tetapi perbezaan waktu ini tidak menghalang kami daripada berhubung. Macam mana cuaca di Cenang hari ini? Ombak kuat tak? Itulah mesej pertama yang saya hantar setiap pagi sebelum ke kolam renang. Saya memulakan hari dengan melihat gambar pantai Cenang yang dihantarnya. Lautan biru di celah-celah payung pantai, senja yang membara, dan orang ramai yang sedang seronok bermain luncur angin. Dalam setiap gambar itu, saya membayangkan Amir. Selepas seminggu, Amir mencadangkan panggilan video. Awak tak penat ke dengar bahasa Inggeris saya yang tunggang langgang ni? Soalannya membuatkan saya ketawa, samalah macam saya tak pandai cakap Melayu. Panggilan video pertama kami terasa kekok. Kami hanya ketawa kerana tidak tahu apa yang hendak dibualkan, tetapi lama-kelamaan, kami menjadi lebih selesa dan mula berkongsi tentang kehidupan harian kami. Amir akan terus menghubungi saya selepas pulang kerja. Hujung minggu ni angin kuat. Saya main luncur angin 3 jam tanpa henti. Tangannya yang kasar dan sebaliknya, apabila saya menghubunginya selepas selesai bekerja di kolam renang, dia sudah pun berehat di rumah. Macam mana di kolam renang hari ni? Setiap kali dia bertanya, saya akan memberikan jawapan yang sama. Lelaki-lelaki tu buat hal lagi. Apabila saya berkata begitu, Amir akan cemburu dan bergurau. Macam ni saya risaulah, sikapnya itu sangat comel. Sebulan kemudian, kami seolah-olah sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masing-masing. Amir akan memujuk saya apabila saya mengalami hari yang sukar dan saya akan mendengar luahan hatinya apabila dia penat dengan kerja. Tadi ada seorang ibu bapa cakap lagi. Dia kata anak-anak suka saya sebab saya muda dan cantik. Luah saya. Amir menjawab dengan serius, itu tak betul. Emily ada kemahiran dan semangat. Lama-kelamaan, saya mula belajar bahasa Melayu daripada Amir. Bermula dengan selamat pagi hingga jom pergi berenang. Saya mempelajari ayat-ayat mudah. Amir juga membeli buku perbualan bahasa Inggeris untuk belajar. Dengan mempelajari bahasa masing-masing, kami menjadi lebih rapat. Kami saling mengusik apabila sebutan salah dan tidak lokek memuji apabila berjaya menyebut dengan betul. Antara gambar-gambar Langkawi yang dihantar Amir, ada juga gambar Pulau Paya. Hujung minggu ni saya nak pergi selam scuba di sini. Melihat mesejnya, saya juga teringin untuk belajar menyelam. Bolehkah aku belajar menyelam juga? Kata-kata seperti ini semakin kerap terpacul. Aku nak buat semua tu dengan kau. Kehidupan di Florida terasa semakin menyesakkan. Pandangan lelaki di kolam renang, kata-kata yang menilai penampilan saya, perbualan yang tidak ikhlas. Semua ini menjadi lebih jelas apabila saya teringat perbualan saya dengan Amir. Amir benar-benar menghormati kemahiran renang saya, ingin tahu tentang impian saya dan mendengar cerita saya dengan serius. Tidak lama kemudian, saya membuat satu keputusan penting. Amir, aku nak datang Langkawi lagi. Selepas menghantar mesej itu, saya menunggu balasannya dengan hati yang berdebar. Betul ke? Bila nak datang? Keterujaan jelas terasa dalam balasannya. Lagi 2 minggu. Kali ni aku nak tinggal sebulan. Sambil menempah tiket penerbangan ke Malaysia, saya bertanya pada diri sendiri, adakah ini cinta? Yang pasti, saat-saat bersama Amir adalah saat yang paling selesa dan bahagia. Melihat gambar luncur anginnya, saya juga teringin untuk belajar dan saya ingin menghabiskan masa di laut bersamanya. Perjalanan ke Malaysia kali ini berbeza. Kali ini, saya datang seorang diri, bukan bersama rakan-rakan. Amir telah membantu saya mencari tempat penginapan. Dekat dengan pantai Cenang, jalan kaki 5 minit je sampai pantai, kebaikan hatinya membuatkan saya terharu. Apabila tiba di KLIA dan menaiki penerbangan sambungan ke Langkawi, saya menghantar mesej. Dalam perjalanan ke Langkawi sekarang, setibanya di lapangan terbang Langkawi, Amir sudah menunggu. Apabila kami bertentangan mata,
Kami sama-sama ketawa. Rindu selama 3 bulan terpisah, seolah-olah terubat serta-merta. Selamat datang. Ucapan selamat datang Amir dalam bahasa Inggeris yang tidak seberapa lancar itu kedengaran sangat ikhlas. Dalam perjalanan ke tempat penginapan dengan kereta Amir, kami tidak henti-henti berbual. Saya dah banyak berlatih cakap Melayu. Dengar dan cakap masih susah sikit. Amir ketawa mendengar bahasa Melayu saya yang janggal dan mengangguk. Keesokan harinya, Amir berjanji untuk mengajar saya bermain luncur angin. Kalau jatuh dalam air tu biasa. Semua orang mula macam tu. Kami bertemu di pantai tengah dan rakan-rakan luncur anginnya semuanya peramah. Apabila dia memperkenalkan saya sebagai perenang dari Amerika, mereka semua menunjukkan minat. Sesi pertama luncur angin lebih sukar daripada yang saya sangka. Bermula dengan mengangkat layar, sehinggalah mengimbangi badan. Semuanya adalah cabaran baru. Tetapi Amir sentiasa ada di sisi untuk memberi semangat. Bagus, bengkokkan lutut sikit lagi. Setiap kali saya jatuh, dia akan membantu saya dan memberi galakan agar saya tidak berputus asa. Selepas beberapa kali mencuba, saya berjaya berdiri di atas papan luncur lebih lama. Pada ketika itu, Amir menjerit, "Hebat! Patutlah perenang profesional." Pujiannya yang ikhlas membuatkan hati saya berbunga-bunga. Saya cepat menguasai pergerakan asas. Masa yang dihabiskan bermain luncur angin bersama Amir di laut adalah saat yang paling bahagia. Merasai kebebasan apabila membelah angin dan meluncur laju, ia mempunyai daya tarikan yang berbeza dari berenang. Entah dia mengambil cuti kerana saya atau memang sudah merancang, Amir mengajak saya untuk mencuba aktiviti lasak lain. Kami mencuba selam scuba. "Macam mana selam scuba? Takut tak?" tanya Amir. Saya menggeleng. Saya dah biasa dengan air, cuma peralatan ni berat dan pelik. Selam scuba sangat berbeza dari berenang yang saya tahu. Perlu mengawal pernafasan dan bergerak perlahan. Saya tidak akan lupakan perasaan pertama kali masuk ke dalam dunia bawah air. Ikan-ikan berenang di depan mata, terumbu karang yang melambai-lambai. Apabila Amir memegang tangan saya untuk menenangkan saya menemui satu lagi keindahan laut. Rupanya tak susah sangat. Aku boleh buat. Selepas selesai menyelam dan naik ke permukaan, saya berkata kepada Amir. Dia menanggalkan topeng saya sambil tersenyum. "Awak ni memang juara air." Kata-katanya membuatkan saya merasa istimewa. Lelaki ini sentiasa mengiktiraf kebolehan saya. Sebulan di Langkawi terasa seperti mimpi. Setiap hari saya menghabiskan masa di laut bersama Amir dan kami semakin mengenali satu sama lain dengan lebih mendalam. Ada beberapa malam yang kami habiskan bersama. Saya juga bergaul dengan rakan-rakannya. Yang paling penting, saya sedar apa yang saya benar-benar inginkan. Apabila minggu terakhir semakin hampir, Amir bertanya, "Lain kali, biar saya pula yang datang Florida. Bila kita boleh jumpa lagi?" Untuk soalan itu, saya memberikan jawapan yang sudah lama saya sediakan. Aku akan balik Florida untuk selesaikan semua urusan. Lepas tu, aku nak tinggal di sini. Mata Amir terbeliak. "Betul ke?" Saya mengangguk dan berkata, "Aku tak tahu Malaysia ni tempat yang seronok macam ni. Aku suka laut ni, aku suka Langkawi. Dan aku paling selesa bila bersama kau." Perbualan di pantai Cenang itu menentukan masa depan kami. Perpisahan di lapangan terbang kali ini berbeza dari yang pertama. Kali ini, tarikh untuk bertemu lagi sudah ditetapkan. Tunggu 6 bulan je. Nanti saya datang balik. Kali ini untuk selamanya. Amir menggenggam tangan saya erat dan berkata, "Saya akan tunggu," sambil bayangkan hari kita main luncur angin bersama. Malam itu, di dalam pesawat, saya bertekad untuk menamatkan kehidupan sebagai jurulatih renang dan memulakan kehidupan baru bersama Amir dan bersama lautan Langkawi. Saya tahu, kebahagiaan sejati yang tidak pernah saya temui di Florida ada di sana. Sehari selepas kembali ke Florida, persiapan dimulakan, permohonan visa, belajar bahasa Melayu dan yang paling penting, persiapan mental. Dalam semua proses ini, Amir sentiasa ada di sisi saya. Kami bertemu setiap hari melalui panggilan video, saling memberi semangat dan merancang masa depan bersama. Amir juga membantu saya mencari tempat kerja.
Dia mencadangkan saya untuk memohon jawatan jurulatih renang di sebuah sekolah antarabangsa di Langkawi. Saya tidak sangka ada banyak peluang pekerjaan sebagai jurulatih renang kanak-kanak dan saya merasa teruja. Dan benar, 6 bulan kemudian, saya sekali lagi tiba di KLIA, kali ini dengan 2 buah beg pakaian besar. Sambil menaiki penerbangan ke Langkawi, saya berfikir, sekarang ia benar-benar bermula, kehidupan baru aku. Hari pertama tiba di Langkawi, saya meletakkan barang di rumah Amir dan kami meraihkan permulaan baru kami di Jambatan Gantung Langkawi. Saya mengambil masa sebulan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Saya diterima bekerja sebagai jurulatih renang di sebuah sekolah antarabangsa berhampiran Pantai Cenang. Cikgu Emily orang luar negara, tapi pandai cakap Melayu ya. Reaksi pelajar berbeza berbanding di Florida. Mereka lebih berminat dengan kemahiran renang dan cara pengajaran saya berbanding penampilan saya. Ibu bapa juga berkata, nampak kepakaran cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Hari pertama bertemu keluarga Amir, saya berasa gemetar. Mak cik, pak cik, apa khabar? Saya sudah berlatih ucapan salam dalam bahasa Melayu, tetapi sebutan saya menjadi janggal kerana terlalu gemetar. Ibu Amir memegang tangan saya dan berkata, pandai cakap Melayu, ya. Sepanjang makan malam, keluarganya cuba mewujudkan suasana yang selesa untuk saya. Bapa Amir bercerita tentang pengalamannya memancing dan kakaknya tidak henti-henti memperkenalkan makanan Malaysia yang lazat. Setiap hujung minggu, sukan air bersama Amir menjadi rutin baru saya. Kini saya mempunyai peralatan luncur angin sendiri dan kemahiran asas saya juga telah meningkat dengan ketara. Hari ni angin kuat, hati-hati sikit, kata Zul, kawan Amir. Saya menjawab dengan yakin, saya okey je sekarang, kan saya pandai berenang. Rakan-rakannya juga perlahan-lahan menerima saya sebagai sebahagian daripada pasukan mereka. Masa berlalu dan saya telah menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kehidupan di Langkawi. Berjalan-jalan di sekitar pulau pada waktu pagi, membeli belah di pasar malam, semuanya menjadi kebiasaan. Saya dan Amir semakin memahami satu sama lain dengan mempelajari budaya masing-masing. Saya dah biasa makan nasi lemak sekarang, kata saya. Amir akan bergurau, saya masih rasa pelik tengok nanas atas pizza. Amir juga memperkenalkan saya kepada rakan-rakan sekerjanya. Pada mulanya, saya berkomunikasi dengan bahasa Melayu yang terhad semasa majlis makan malam syarikat, tetapi lama-kelamaan kami menjadi rapat. Emily banyak mengubah Amir, kata Aisyah, rakan sekerjanya. Amir menjadi merah padam. Saya pun banyak berubah, jawab saya, dan semua orang ketawa. Pada hari ulang tahun pertama saya berpindah dari Amerika ke Malaysia, di Pantai Cenang, di tempat di mana kami pertama kali bertemu. Dia melutut dan mengeluarkan sebentuk cincin. Emily, jom kita berenang bersama seumur hidup. Kata-kata yang ringkas, tetapi penuh keikhlasan. Saya menangis dan menjawab, ya, sebenarnya saya tidak mampu berkata apa-apa dan terus memeluk Amir. Orang ramai di sekeliling bertepuk tangan dan tempat pertemuan pertama kami menjadi saksi lamaran ini. Persediaan perkahwinan kami cuba menggabungkan kedua-dua budaya. Majlis diadakan di sebuah hotel kecil berhampiran pantai di Langkawi. Rakan-rakan dan keluarga dari Florida serta kenalan Amir berkumpul. Amir bersetuju dengan cadangan saya untuk mengadakan majlis makan malam ala Amerika. Saya bukan sahaja memakai gaun pengantin, tetapi juga baju kurung. Setiap detik persiapan bersama Amir terasa bahagia. Apabila memilih rumah baru, kami memilih tempat yang menghadap ke laut. Setiap pagi kita boleh bangun tengok laut, kata Amir. Saya menjawab, sampai laut kering pun kita akan bersama. Di sekeliling rumah, kami menggantung gambar-gambar kami bersama. Gambar sedang bermain luncur angin, selam scuba dan gambar kami saling berpandangan sambil tersenyum. Malam sebelum majlis perkahwinan, saya bertemu dengan rakan-rakan yang saya jemput. Kau nampak bahagia sangat, kata Sarah. Catherine mengusik, dulu benci lelaki, sekarang kahwin dulu. Rakan-rakan Amir juga berkata, Amir dah banyak berubah, jadi lebih lembut sekarang. Malam itu, semua orang meraihkan cinta kami. Pada hari perkahwinan, dengan senyuman yang paling bahagia,
kami melangsungkan majlis. Saya juga memakai baju kurung dan melakukan adat bersanding. Saya memberi salam kepada ibu bapa mentua dalam bahasa Melayu dan menerima restu mereka. Semoga mendapat berkat yang melimpah, kata ibu mentua saya. Saya menjawab dalam bahasa Melayu, terima kasih. Kami akan hidup bahagia. Kami berbulan madu di Florida. Amir yang berkeras mahu ke sana. Mungkin dia rasa bersalah kerana saya yang selalu datang ke Malaysia. Comel, kan? Kini, sudah 3 tahun kami berkahwin. Kami bukan sahaja menikmati sukan, tetapi kami juga mula mengutip sampah di pantai sambil berjalan-jalan pada waktu malam dengan membawa beg besar. Setiap hujung minggu, kami mengutip sampah dan menjadi rapat dengan orang lain yang juga melakukan aktiviti sukan pada waktu yang sama. Kami mula melakukan kerja sukarela bersama-sama. Saya berasa bangga apabila melihat hubungan kami yang bermula di laut ini dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bandar Langkawi ini, lautan ini, benar-benar sudah menjadi rumah saya. Bunyi ombak yang kedengaran setiap kali saya membuka tingkap pada waktu pagi, kebebasan yang saya rasai semasa bermain luncur angin. Pasir pantai yang saya pijak sambil berjalan berpegangan tangan dengan Amir, semua ini tidak lagi terasa asing. Kesunyian dan kekecewaan yang saya alami di Florida seolah-olah hilang begitu sahaja. Pada satu ketika, saya mula membenci pandangan orang, malah saya mula membenci untuk berurusan dengan orang. Suami saya datang menyelamatkan nyawa saya dan sejak itu, dia juga telah menjadikan sisa hidup saya sebahagian daripada kebahagiaan ini. Saya sentiasa berterima kasih kepadanya. Jika saya tidak datang ke Malaysia pada masa itu, jika saya tidak terperangkap dalam arus karau itu, saya tidak dapat bayangkan bagaimana nasib saya sekarang. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya. Saya akan sentiasa menjadi orang yang suka membantu.